hari ni aku nak makan butter cheese pisang goreng. Pisang goreng butter cheese lah namanya. Aku pun tak tahu lah. Tengok ni. So, jom makan. Bismillah. Gemuk lah aku ni balik. Confirm gemuk. Lupa lah nak suruh dia letak extra cheese. Orang lain buat video ada kawan kat sebelah, aku tak ada. Orang je. Tapi tak apa lah. Manisnya. Memang gemuk lah. Kita cukupkan video ni 10 minit je pun aku tak tahu aku boleh habiskan ke tak. Caca je. Aku kena buat video guys. Kalau tak duit tak masuk lah. Pisang. So aku kena buat je lah video apa pun. Video bongok-bongok ke. Manis. Buttermilk cheese. Pisang goreng buttermilk cheese. Panjang nama dia. Tapi kenapa ada coklat-coklat ni? Aduh, mesti dia jadi coklat-coklat pula ni. Tengok hitam-hitam tu coklat. Mesti dia pakai benda tu, benda yang sama untuk letak coklat dengan letak cheese ke apa benda, aku tak tahu. Konten aku asyik makan je, pipi aku dah naik guys. Dah lah susahnya aku nak turunkan. Berat badan aku daripada 65. Lepas tu aku makan hati, dia turun jadi 53. Sekarang dia nak naik macam tu saja. Ini tak boleh adil ni. Ini tak boleh jadi ni. Aku nak kena kurangkan balik berat aku. Susah-susah aku kurangkan berat badan aku hari tu. Makan hati. Salah orang. Sekarang ni dia nak naik pula macam ni je. Memang tak adil ni. Aku nak kena kurangkan balik. Pening. Aku kalau makan apa benda, kalau makan banyak lah, tak kisahlah makanan apa, kalau makan banyak-banyak aku jadi mabuk tau. Pening tu. Sekejap ni. Sabar sekejap. Bagi aku hilangkan aku punya mual-mual pening-pening sebab makan banyak. Dah lah yang aku makan ni manis, cheese.
ais. Lambatnya lagi 10 minit video ni. Siapa nak tolong aku habiskan ni? Siapa nak tolong aku habiskan ni? Cepat, cepat. I like this cheese. Cheese dia dah hilang dah. Tak banyak dia letak. Ikut. Aku nak kena diet ni weh. Berat badan dah naik balik. Tapi kerja asyik makan je sekarang ni semenjak dah single betul. Kau tengok. Nak. Tolong sekejap habiskan. Tapi cheese dia dah tak ada ni. Macam mana ni guys? Dia dah jadi macam buttermilk pisang goreng. Aku sebenarnya kan dah muak. Tadi lagi aku dah muak sebenarnya. Dah lah, tak boleh nak paksa. Kang muntah pula. Banyak lagi ni. Janganlah ada dipas dalam kereta. Tolong. So, kita punya sang cheese buttermilk tak habis. Tak tahulah yang satu nama dia ni. Macam tu lah. Okay, memandangkan video ni pun dah 10 minit. Tu je lah video ni. Thank you dah tengok. Bye bye.